Betul. Saya... Apa yang kecoh-kecoh ni, Ustaz? Apa yang kecoh-kecoh ni? Tolonglah. Kau diamlah. Aku nak jumpa isteri aku. Ustaz! Apa yang kamu cari? Bi? Tak malu ke kamu, seorang ustaz, perangai macam ini? Ya, Bi. Rabiatul mana, Bi? Irfan nak jumpa dia, Bi. Panggil dia keluar. Lebih baik kamu pergi ke mahkamah syariah. Sahkan lafaz taklid kamu tu. Ini semua silap, Bi. Tak. Rabiatul tak nak jumpa kamu. Ini semua salah Abi ke? Kalau Abi tak campur tangan, Rabiatul takkan berubah. Kamu yang gagal sebagai suami. Gagal berlaku adil. Gagal memberi naskah batin. Gagal menjaga amanah. Kamu nak salahkan Abi semua itu? Irfan. Suami dia. Irfan berhak untuk betulkan keadaan. Kamu bekas suami. Irfan pukul Rabiatul sebab nak ajar dia. Dia dah derhaka sebagai isteri. Derhaka apa? Sebab dia nak jumpa Abi dia? Atau sebab dia sedang siasat kesalahan kamu? Dia melawan, Abi. Dia persoalkan Irfan. Itu dah cukup untuk Irfan ajar dia. Kamu sepatutnya tahu bagaimana nak hukum isteri dalam Islam. Tahulah, Abi. Menasihati. Mengasingkan tempat tidur. Dan yang paling terakhir, yang tidak digalakkan ialah memukul isteri dengan secara yang ringan. Bukan belasah dia macam penjenayah. Dahlah, Abi. Kalau Abi tak bagi Irfan masuk dan jumpa Rabiatul, Irfan akan buat laporan polis. Kau dengar ni. Aku takkan diam tengok anak aku dizalimi macam itu. Kau akan bertanggungjawab di atas segala apa yang kamu lakukan terhadap anak aku. Betul. Pergi. Kita jumpa di mahkamah. Pergi.